akidah dia besar akidah ni. Bila akidah ni besar, dia ujian Tuhan pun besar. Nampak tak? Akidah ni dia besar kepada dengan iman ke? Kepegangan besar kepada dengan keiman ni. Karena iman kena atas dik ya, kena mengaku. Pegang dalam hati tu. Hati iman besar kepada dengan kepegangan ke? Habis tu akidah besar kepada dengan iman ke ni? Iman ni besar ke? Tunye asah. Kata ada hal ni habis hal lain. Nampak tak? Sebab itulah ujian Tuhan terhadap iman ni berat. Selepas masa ujian Tuhan terhadap iman ke dia berat. Nak mati tu uji lagi iman kita. Ketika kita nak mati tu. Dalam kubur tu uji juga iman kita. Ketika soal muka nakir tu, tengok dia uji iman kita ni. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu. Dia uji iman aku tu. Mana kebelakmu. Mu nak kata apa orang laki-laki ni. Tengok. Nak tahu kenal ke tak Nabi, kenal tak Rasul. Tengok. Man rabbuka, siapa Tuhanmu. Apa kalau kita tak kenal Tuhan, nanti dia jawab dengan apa? Dia tak ada iman, kau dia jawab dengan apa dia? Sebab itulah makrifat ni benda besar. Makrifat ni. Dan hidup di pada masyarakat ni, dia uji pula. Macam-macam mari rupa lagu tu, mengaku diri, akulah Tuhanmu. Mari orang sembah matahari dia, mari matahari. Mengaku kata, aku ni Tuhanmu. Oh dia Allah dah, kita sembah di atas ni ni. Dialah Tuhanku. Turut ada gini aku. Mari rupa yang besar mengaku aku Tuhanmu. Nampak dah tu. Orang yang etikak Tuhan berjising, Tuhan berjihad, dia Allah dah Tuhan. Turutku mari. Apakah turut yang berderu hadap gini aku. Mari hak ni pula nya. Ni Tuhanmu lagu mana? Tanya pula nya. Hak kami dak sembah di atas dunia dulu Tuhannya laisa kamislihi syai. Hak kami dak pergi dak etikak begitu. Tak ada umpama sesuatu. Hak muda apa lagi tak ada gigi nak orang gigi belakang dah nu. Mana Tuhanmu? Hak kamu dak sembah tadi lagu mana? Tuhan kami laisa kamislihi syai. Tak ada umpama sesuatu nak royak tak leh. Nak royak lagu mana tak leh. Lepas pada itulah Tuhan tajalli zat dia. Dapat kita boleh melihatkan zat Allah laisa kamislihi syai. Ni dia dah Tuhan kita ni pakai sujud, pakai sembah. Tengok ujian Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, tengok Tuhan uji. Kenal semati ke tak? Dunia ni pun dia Tuhan uji dah, kenal semati ke tak? Dia khizami ni fitnah dajjal dia. Nak uji kita ni kenal Tuhan semati ke tak? Kerana mari dajjal ni mengaku diri jadi Tuhan. Kenapa dah tu? Ngaku diri jadi Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, dia lah dah. Nanti dajjal ni Tuhanku dah. Apa? Berat. Apa orang tu kok dajjal ni mewah. Nak gapo dia boleh berlaku. Tu kandok. Nak tu boleh, nak ni boleh. Seni. Orang tu kok dajjal. Apa? Dia apa lagi tak Tuhan? Tengok Tuhan nak uji. Hani nak tahulah, boleh tahulah. Bila mari fitnah ni, boleh tahulah hak mana hak sebenar, hak mana hak tak sebenar. Hak mana iman yang sebenar, hak mana iman yang tak sebenar boleh tahu. Dia panggil ujian daripada Allah besar terhadap iman. Habis itulah kalau kita tak kemah dalam masalah akidah pegangan kita sunnah wal jamaah ni gak tu banyaklah kita ni ada lagu mana kau dak apa lagi kita ada lagu mana. Ujian banyak lagi ni kau dak apa ni. Kalau anak cucu kita apa nak kata ujian Tuhan dia hadap masa depan lagi nak jadi lagu mana anak cucu kita ni. Kita kena bosan-bosan lah kita sendiri pun dan anak-anak cucu kita. Kena bakar-bakar jagalah benda-benda lagu ni. Allah hatu reti dah.